dah menunggu. Okey. Jadi saya cadangkan sebaik-baiknya macam itulah. Maknanya kita ada 2 device, satu device untuk tengok, satu device untuk cuba buat. Ilmu ni, knowledge ni, dia yang praktikal ni sebaik-baiknya kita terus buat. Sebab apa? Itulah yang akan bagi input yang baik pada diri kita. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita bersama dengan Cik Syukri bin Ahmad, pensyarah UTHM yang tidak asing lagi lah, rasanya ramai yang kenal beliau kerana beliau telah banyak buat perkongsian bantu, bukan setakat kongsi lagi, dia memang banyak bantu kan, bantu kawan-kawan, bantu untuk dalam robotik ni. Okey, jadi sambil-sambil tu boleh mesej kawan-kawan yang mana nak join tu supaya terus masuk, supaya tak tertinggal. Okey, saya cuba seringkas mungkin ni. Sebenarnya sambil-sambil tunggu yang lain masuk, sebab apa, kalau Cik Syukri dah mula, nanti dia dah start dengan praktikal kan, teknikal dan praktikal, rugilah kalau ada yang tertinggal. Jadi kalau dah tahu kawan-kawan yang nak join juga malam ni, mesej-mesej ingat-ingatkan supaya segera masuk. Okey, bersama kita dah ada 33 orang. Terima kasih dan tahniah kepada 33 orang yang sanggup meluangkan masa untuk belajar sesuatu untuk manfaat. Pada saya, cikgu dah pandai, barulah knowledge tu boleh sampai pada anak murid. Kalau kita tak pasti, nak buat tak pasti, saya risau. Jadi kita nak sampai knowledge tu pada murid kita agak sukar. Sebab apa, hari ni PKG dah ada 3D printer, RDC ada 3D printer, ada sekolah-sekolah yang dah ada 3D printer. So macam mana 3D printer tadi boleh dimanfaatkan? Okay. Sebab tu saya harap mudah-mudahan dengan perkongsian pada malam ni dapat membantu cikgu-cikgu boleh nampaklah ruang mana yang kita nak manfaatkan 3D printer yang ada di tempat-tempat berkenaan tu. Okey, untuk malam ni saya host lah. Jadi insya-Allah untuk yang urusan-urusan untuk tengok mesej dan sebagainya, saya akan bantu Cik Syukri. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, sila mesej. Mesej dekat situ supaya saya boleh tengok. So saya akan bantu Cik Syukri dari segi pertanyaan-pertanyaan daripada cikgu-cikgu sekalian. Okey, kita dah ada 39 orang dan kita dah 5 minit. Saya rasa dah boleh rasanya. Cik Syuk macam mana? Cik Syuk dah ready? Dah boleh? Okey, boleh kot. Okey, so kita terus bersama dengan Cik Syukri. Sama-sama kita belajar malam ni. Okey, saya serahkan kepada Cik Syukri. Okey, terima kasih Cikgu Saleh. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, macam okeylah untuk mulakan So, sebenarnya yang Cikgu Saleh cakap tadi, PKG pun dah ada 3D printer dan sekolah pun mungkin dah ada 3D printer sendiri. Dan kalau nak beli pun sekarang 3D printer is satu yang mampu milik lah. Mampu milik. Kita boleh beli yang dalam 800 tu kita boleh dapat yang baik dah. Yang jenis auto semua. Okey. So dah bukanlah satu yang benda mewah lah 3D printer ni. Okey. Cumanya mungkin ada kata kalau beli 3D printer nak buat apa? Sebenarnya macam-macam boleh buat. Okay, satu yang saya cadangkan ialah buatlah robot untuk pertandingan robo battle nanti, Carnival Stand kebangsaan. Sebab pertandingan robo battle ni satu bagus ialah dia punya syarat tu robot kita boleh besar. Biasa kalau syarat dia macam robo battle ni, biasa kalau 500 gram ni, dia punya saiz dia kecil je, 10 cm kali 10 cm. Bila pakai 10 kali 10 cm ni, dia sangat mencabarlah untuk beginner macam kita ni kan. So kalau tapi Carnival Stand ni dia bagi besar 25 kali 25. Bila 25 kali 25, kita tak perlu terlalu optimize kita punya design. Maknanya tak perlu nak buat sangat-sangat compact lah. So kita lebih mudah lah, kita ada banyak macam dikata macam ruang-ruang lebih yang kita boleh guna. Jadi kita lebih mudah lah, kita tak perlu nak buat sangat-sangat precise kita punya design tu. Okay. So hari ni saya nak share macam mana nak buat design. Saya biasanya saya pakai SketchUp. Okay. Kenapa saya pakai SketchUp adalah satu, kalau nak pakai online tak payah install pun boleh. SketchUp online. Okay. Cuma kena login lah.
Okey, tapi saya tunjuk dekat hari ni lah saya pakai SketchUp version 2017. Okey, mungkin ada yang tanya kenapa pakai SketchUp 2017 sekarang dah tahun 2025 sebabnya 2017 ni dia tak ada expired. Dia free dan tak ada expired. Kalau pakai version 2018 dan seterusnya, dia lepas 30 hari kita install tu dia terus tak boleh guna. Dia kena register. Okay. So saya masih pakai 2017 ni version lah. Bagi saya tak tahulah version baru ni apa kebaikan dia, tapi setakat yang saya guna 2017 cukup lah untuk buat apa yang saya perlukan. Apa yang saya perlu buat design, saya boleh guna 2017. Okey. So kita tengok interface untuk SketchUp ni Okay. 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 Cikgu, so, ni Scratch ke? Bukan Scratch. Kita Scratch is untuk lebih kepada programming. Ini lebih kepada untuk buat design. Buat design bentuk chassis robot tu, lepas tu kita 3D print untuk lawan nanti. Okay. Okay. So, ini kita punya interface. Okay. So, mula-mula kalau buka, okay, pastikan kita dalam unit yang betul. Okay, saya punya sebab saya biasa pakai, jadi saya punya memang dalam unit yang betul. Tapi kalau adik-adik ke cikgu-cikgu pakai, mula-mula sekali pergi dekat sini, preference ni. Okay, Windows preference. Okay, ambil ini, architectural design millimeters. Sebab kalau tak nanti, dia punya default dia ialah pakai kaki dengan inci. Jadi kita pening nanti. Sebab kita tak biasa pakai kaki inci kan. So kita tukar. Okay. Bila kita dah tukar tu, kita check. So contoh, saya ambil line ni. Okay, buat line. Nampak dekat bawah sebelah kanan. Ada tulis length tu. 387 mm. Maknanya, saya dalam unit yang betul. Okay. Okay. Kita boleh delete. Okay, contoh orang ni sebenarnya dia punya tujuan adalah untuk bagi kita macam sense of scale. Maksudnya kita tahulah benda yang kita lukis tu saiz dia betul ke tak. Kalau kita buat robot sama dia saiz besar dengan orang ni, maknanya salah lah sistem scale tu. Okay, so tapi kita boleh delete lah. Okay, kita delete. Okay, cara nak delete je lah, ulang balik. Kita klik sekali, dia akan keluar biru ni. Biru keliling ni maknanya kita select objek tu. Okay, lepas kita select, kita tekan delete dekat kita punya keyboard. So dia akan hilang. Okay, dan kita juga saya boleh gunakan function Ctrl Z. Ctrl Z ni undo biasa siapa pakai komputer tahulah. Ctrl Z undo, Ctrl Y redo. Ctrl Z dia ada balik. Ctrl Y, tekan Ctrl Y, hilang. Okay, Ctrl Z dengan Ctrl Y. Ctrl C, Ctrl V pun masih boleh guna. Okay, mana kita boleh copy dan paste. Jadi saya tunjuklah apa bagusnya kita boleh copy dan paste ni. Okay, dalam design. Okay. So, okay, first off, kita buat macam mana nak kita navigate dalam kita punya SketchUp ni. Okay, kita ada mouse. Mouse kita ada button kiri, button kanan dengan ada scroll wheel kan. Scroll wheel tengah. Okay, scroll wheel tengah tu kita guna untuk zoom in dengan zoom out. Okay, kita tolak ke depan, dia akan zoom in. Okay, ni zoom out. Tarik belakang, dia akan zoom out. Okay. So, kita buat satu objek yang mudah dulu. Kita buat satu petak. Okay, petak bersaiz 100 kali 100 mm. Maknanya 10 cm kali 10 cm lah. Okay. Ada dua cara kita boleh buat kotak. Satu ialah kita ambil line. Kalau kita ambil line, kita boleh buat line. Okay, tengok line tu kat bawah tu. 73 sekarang. Saya boleh tarik sampai dia 100. Okay, 100. Eja betul-betul sampai dapat 100. Okay. Lebih pula. Okay. Okay, nampak tak? Susah kan nak adjust sampai 100 betul-betul kan? So, apa kita boleh buat ialah kita klik sekali, tarik, tapi jangan klik kali kedua. Kalau kita klik kali kedua, dia akan jadi line terus. Okay, jangan klik kali kedua. Klik sekali je dulu. Klik sekali, tarik. Lepas tu, kita type 100.
Okay, type 100 ni tak perlu pergi ke kotak bawah tu terus type dekat keyboard 100. Lepas tu enter. Dia akan terus buatkan satu line. Okay, berpanjang dia 100 mm. Okay, 100 mm. Okay, jadi kita buat sebelah sini pula. Nampak? Line ni kalau hijau sekarang ni. Okay, ulang balik. Tadi tarik ke sini, line tu kalau merah. Sebab dia ikut paksi yang warna merah tu. Nampak ni paksi biru, merah dengan hijau tu. Okay, yang ni ikut merah. 100, enter. Lepas tu hijau, type 100 lagi, enter. Ke sini lagi, 100, enter. Dan ni, cantumkan je. So, kita akan dapat 100 kali 100. Okay, 10 cm kali 10 cm. Okay. Satu lagi, satu fungsi SketchUp, okay lagi, rewind balik, ialah, okay, let's say saya ada kat sini, saya nak buat 100 kan, tapi saya malas nak type 100. Kita punya malas nak type, saya boleh pergi dekat sini. Tapi jangan klik, pergi je. Pergi, temukan dia, lepas tu kita tarik ke atas. Nampak? Dia akan automatic snap. Nampak? Dia ada keluar bulat dekat yang penjuru yang bawah tu. So maknanya maknanya dia dah selari. Okay, so kita just klik. Jadi macam ini. Okay, ini ialah satu petak bersaiz 100 kali 100. Okay, kalau kita tekan mouse, mouse kita ada button kiri, kanan dengan scroll wheel kan. Scroll wheel tu kalau kita tekan, tengoklah kita tekan jadi apa? Nampak? Cursor tu. Yang ni pensel kan. Bila saya tekan di tengah tu, dia akan jadi bentuk bulat macam ni. Ini ialah function untuk orbit. Orbit ni membolehkan saya pusing benda ni. Kalau kita buat 3D kan, kadang-kadang kita nak tengok daripada bawah, kita tengok daripada atas, tengok daripada kiri, kanan kan. So kita tekan button mouse tu, berarti dia gerakkan mouse kita. Okay, macam tu. Okay. Kalau saya tekan button mouse tengah ni, kita tekan yang tengah ni. Okay. Lepas tu kita tekan dekat keyboard tu shift. Shift. Okay. Keyboard shift. Nanti dia akan keluar tangan. Tangan ni ialah pen. Bila pen ni dia gerak macam ni. Dia tak pusing. Dia gerak macam ni. So kita banyak guna ni lah. So zoom in, zoom out, orbit, pen. Ini semua membantu kita buat design nanti. Okay. Mungkin ada yang tanya kenapa saya pakai SketchUp. Okay. Saya pakai SketchUp sebab ada 3 benda ni. Saya lagi selesa buat kerja yang saya boleh tengok keliling macam ni dan saya boleh lakar-lakar tanpa ada macam satu perancangan lah. Saya lebih kepada buat, adjust sampai dapat design tu. Saya basically tak berapa plan lah, tak plan sangat. Saya lebih kepada macam nama software ni pun ialah SketchUp kan. Saya lebih kepada sketching dulu lah. Dan saya come up with saya punya objek. Okay. Okay. Itu cara pertama untuk buat kotak 10 kali 10. Kita juga boleh pakai ni. Nampak ni? Ini shape. Okay, sekarang ni dalam bulat. Saya boleh tukar kepada rectangle. Okay. Klik satu. Okay. So nampak dia petak. So saya just type. Kali ni ada dua kat bawah tu 54,61. Jadi saya nak buat petak. Saya type 100,100. Enter. So dapat petak. Okay. Sekarang kita dah dapat petak. Okay. So kita dapat 2 petak. Okay. Semua dua-dua sama. Okay. Sekarang ni objek ni ialah objek 2D. Okay. Macam mana nak jadikan 3D? Ialah function yang dinama sebagai push and pull. Okay. Push and pull. Okay. Tengok apa jadi bila kita buat push and pull. Kita ambil push and pull. Kita select mana-mana permukaan. Tengok bila saya pergi sini nampak permukaan dia lain. Dia jadi macam bintik-bintik. Nampak? Ni tak select. Okay, pergi kat sini. Nampak dia select dia jadi bintik-bintik tu. Saya klik sekali. Tarik ke atas. Okay. Nampak? Sekarang dah jadi objek 3D. Okay, saya nak tinggikan dia. So saya nak tinggikan dia sebanyak 100 juga. Tengok sekarang dia kat bawah kanan 58. So bila saya tekan 100. Enter. So dia jadi satu objek 10 kali 10 kali 10. Okay, bongkah. Okay, bongkah ni dah boleh di print. So dapatlah bongkah kan. So ini bongkah kita. Okay. Lepas dah dapat objek macam ni, kita boleh manipulate lagi.
Okay, menggunakan push dan pull. Okay, contoh saya nak buat. Okay, okay, tengok ni dulu. Okay, kalau saya nak cari titik tengah, nampak ni, lalu je kat sini sampai tengah ni dia akan automatic tangkap. So ni midpoint. Midpoint maknanya sini 50, ke bawah pun 50. Okay. Dan lepas kita dah buat line ni, kita dah bahagikan permukaan ni kepada dua bahagian. Satu bahagian atas ni, satu bahagian bawah. Bila kita dah pecahkan kepada dua bahagian, kita boleh push dan pull macam ni. Kita boleh push dan pull. So konsep dia ialah kita kena bahagikan. Kena bahagikan kepada permukaan yang berbeza. Lepas tu kita boleh push dan pull dia. Okay, macam ni. Alright. Basically dalam SketchUp everything is push dan pull. Nanti tengoklah macam kita buat robot kan. Basically robot kita ialah sebenarnya ialah kita pull dia. Kita pull dia naik ke atas. Body robot tu. Daripada kita buat tapak tu, nanti kita pull dia ke atas. Okay. Okay. Cakap yang tunjuk ni ialah pull tapi kita boleh push. Push ni ke bawah ni. Ni push. Ataupun saya boleh juga push dia sampai bawah sini. Push dia lagi sampai sini. Pun boleh. Dia hilang terus. Sebab kita dah push sampai ke bawah kan. Dia dah tak ada apa. So dia hilang. Tu push. Okay. Ctrl Z. Ctrl Z. Okay. Sini. Okay. Satu lagi kegunaan push ni ialah kita boleh buat lubang. Okay. Contoh kita buat lubang Saya nak cari titik tengah kat sini. Titik tengah kat sini. So saya buat ni. So saya kalau buat pinpoint kat sini. So saya circle. Buat ni lebih kurang je lah 33. Okay. Sekarang ni saya nak push dia. Nampak? So sebelum kita push, kita kena padam dulu line-line ni. So kita nak pecahkan kepada dua permukaan saja. Satu ialah yang sebelah luar ni, satu sebelah dalam ni. Yang kita nak tolak ialah yang dalam ni. So kita ambil ni, ambil yang dalam ni, tolakkan dia. Okay. Sampai dekat hujung sebelah sini. Tengok Kalau terlebih tak jadi dia kena ngam-ngam dekat sini. Macam mana nak ngam-ngam ialah nampak cursor ni. Cursor ni bila saya langgarkan dekat permukaan sini, endpoint ni, dia akan automatik dia dia akan rata dengan permukaan belakang ni. So bila dia dah rata, saya klik sekali lagi. Okay. Bila dia dah rata, saya just klik, dia akan hilang. Okay. Ni. Okay. Lepas kita boleh delete. Sebab tak jadi ni. Sekejap. Okay. Kalau tak jadi, contoh macam tadi kan, kalau tak jadi maknanya ada permukaan yang tak betul-betul rata. So dia kena betul-betul rata baru dia dapat. Okay, itu adalah saya buat silap kat mana-mana tadi tu. Okay, so contoh macam ni. Tolak ke sini. Dia akan lubang macam tu. Okay. So itu cara kita buat lubang. Okay. Kalau nak buat lubang yang macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Tolak bawah. Macam tu. Okay. Masa buat design juga, saya akan cerita sikit kenapa ada certain, masa kita buat design robot nanti, saya akan cerita kenapa design tu macam tu sebenarnya dalam 3D ni, kita boleh buat design ni ikut apa imaginasi kita. Tak ada limit. Ya. Ada yang tanya ni, yang Cik Syuk pakai ni offline. Offline, ya betul. Mana nak dapat dia tanya? Dekat Facebook post tu saya ada share dia punya link. Boleh Facebook download. Makerspace Ada link dia. Ataupun search kat Google, SketchUp 2017. Saya syorkan cikgu kalau nak ni download dan install lah, sebab online punya version ni, satu dia kena ada internet, kedua dia kena ada account. Jadi agak leceh lah kalau kita buat dengan murid kan, nanti nak buat account semua kan. So baik pakai yang offline ni lah. Account ID ada 5 murid boleh? Kalau ada boleh pakai. Okay. Saya nanti dekat ujung nanti saya tunjuk kenapa saya prefer yang offline ni lagi. Dekat ujung nanti. Online pun boleh pakai,
Tapi ada certain benda yang dia agak kurang lah, dia kurang. Macam tu. Dia bukan tak boleh pakai, boleh. Tapi ada benda dia kurang. Sebab dia online dan dia free. So dia adalah benda yang kurang dia bagi kan. Yang ni pun free tapi sebab mesin lama. Okay. So, okay. Kita dah siap sampai macam ni Okay. So, dah siap. Kita akan start buat robot lah. Okay, kita akan start buat robot. So, cara nak delete ialah kita boleh select semua macam ni. So, select semua, kita tekan delete. So, dia akan hilang. Okay. So, start buat robot. Okay. Sebelum kita start, okay, kita kena tengok apa komponen kita nak pakai dulu. Sebab kita kena tahu komponen apa kita pakai supaya kita boleh buat design yang komponen kita boleh masuk. Boleh pasang dalam tu. Okay. So, okay. Contoh saya selalu beli barang dekat Citron sebab dekat website tu dia basically ada bagi saya semua ukuran-ukuran yang saya perlu untuk buat design ni. Okay. Sekejap share. Video dia, okay, saya ada ni. Saya ada record. Okay. Contoh macam ni. Okay. Okay, contoh macam ni. Ini expression board yang kita nak guna lah. Konon-konon kita nak guna lah malam ni expression board ni. Okay. So, pergi kat bawah ni. Bawah. Dia ada ni. Ni, dimension ni. Ni yang penting ni. Kita nak tahu dimension. Okay. Satu, kita nak tahu besar board kita ni. Keseluruhan. Yang kedua, kita nak tahu ialah lubang-lubang skru ni. Ni lubang skru ni. Yang 4 ni. Kalau putih ni. Okay, kenapa kita perlu tahu lubang skru? Supaya kita boleh skru kita punya ni atas kita punya chassis nanti. Kalau kita tak buat lubang skru, kita boleh je guna double sided tapi tak profesional lah kan, bukan double sided kan. So kita boleh nak skru. So kita tahu dia punya size dia 48. Yang ni 72. 48, 72. Size panjang ni ialah 95.2 dengan 57.2. Jadi saya selalu lebihkan lah. 95 ni saya ambil sebagai 100. Yang ini saya ambil sebagai 60. Okay. Mula-mula saya buat lubang skru dulu. Lubang skru ialah 48 dengan 72. So, balik pada SketchUp. Berapa tadi? 4872. 4872. Okay. Cikgu, boleh tak tunjuk saya gambar tadi? Saya nak salin. Nanti saya letak dekat chat. Saya letak kat chat link ni. Nanti boleh buka lah. Okay, terima kasih cikgu. Okay. 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 Apa tadi? Saya lupa sekejap check balik. 4872. Okay. Okay. 4872. Jadi saya buat ni 48. Saya type 48. Enter. Ini 72. 72. Enter. Okay. So saya dah dapat tempat lubang skru tu. So ni pun 48. Okay. So ini bukan luas board Ini luas lubang skru. Okay. Lubang skru tadi dia ialah M4. M4. Okay. Kalau pakai skru kan, skru dia ada saiz 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 M. Ada M2.5, M3, M4. Ni dia punya saiz skru Saiz skru bukan panjang. Saiz skru. Okay. M4 maksud dia punya diameter tu ialah 4. Diameter dia 4. Jadi jari dia ialah 2. Okay, jadi lubang tu macam ni. Ini, okay, 2 mm. Radius tengok bawah kanan, radius 2 mm.
Okay, 2 mm. Okay. Ni lubang skru dia. Kedudukan lubang skru. 2 mm, 2 mm. Okay, 2 mm, 2 mm. Okay, so saya dah dapat basically shape saya punya lubang skru tu. Okay. Lepas tu, kita punya board mestilah lebih besar daripada, kita punya robot punya chassis bawah tu mestilah lebih besar daripada ni kan. Okay, kita punya board. Okay. So, dalam kaliber stand kebasahan, dia punya size maksimum dia 25 kali 25, 250 kali 250. So, kita ada banyak ruang. Sebab kat sini pun panjang dia baru 72. Okay. So, saya target saya nak buat dalam 100, size robot saya nak buat 150 kali 150 lah. Saya nak buat 150 kali 150. Okay, so saya buat dulu size tu. Okay, 150. Okay, 50. So sini pun 150. Okay, 150. Cantumkan dia. Okay, so ini tapak robot saya. Okay, tapak robot saya. Ini komponen yang saya nak guna, board ni. Okay. So, saya tinggikan dulu. Okay, buat dia tinggi supaya dia ada tapak tu ni lah. Okay, berapa tinggi nak buat? Okay, saya biasanya buat 3, 4 ataupun 5. 3, 4 ataupun 5. Dulu saya buat 3. Sebabnya masa tu printer slow. Okay, sekarang printer dah laju, saya boleh buat 5 lah. Okay, tanpa masa yang terlalu lama. So, saya boleh buat 5. Okay, let's say kali ni kita buat 5 mm. Okay, so 150. Okay, tinggi dia 5. Okay, lepas tu saya nak letak board ni. Okay, saya letak board saya. Okay, board ni tak boleh tepi sangat. So, kita tengahkan sikit. Okay, saya titik tengah ni. Saya agak-agak je ni. Sebab saya suka SketchUp. So, saya suka agak-agak je. Okay, so 30 ke tengah. Okay, 30. So, ini reference je. So, saya boleh ambil ni. Okay, ambil, letak sini. Okay, so saya dah ada board tu dekat tengah ni. Delete. So, saya boleh delete yang lain-lain ni. So, sebab saya cuma nak lubang skru ni je. Saya lubang skru ni je. Okay, saya boleh padam yang ni. Okay, dan saya boleh turunkan ke bawah sebanyak 5 mm. Sebabnya, tapak ni 5 mm. Untuk ada lubang skru. Nampak? Ada lubang. Okay. So, turun. Okay. So, saya ada lubang skru. Maknanya board saya nanti akan letak kat sini lah atas ni. Okay. Okay. Sekarang saya nak tengok tayar. Okay, balik pada website tadi. Okay, tayar ni saya dah survey lah. Nak tukar-tukar tab ni lambat. Okay, saya dah survey tayar saya. Tayar saya dia punya diameter dia 42 mm, lebar dia 19 mm. Okay, 42, 19. Okay, so untuk lebih mudah kita lukis dulu. 42 bahagi 2 untuk dapat radius dia 42 bahagi 2 21. So 21. Okay, ni tayar. Okay, tayar ni tebal dia 19. Okay, 19. Okay. Nah, lebih kurang tayar yang saya nak guna. Okay, okay. So, 42. So, kita buat tempat tayar. Kita buat ruang untuk letak tayar ni. So, tayar ni 19 lebar dia. So, saya lebihkan kepada 25 lah. Okay, kenapa lebihkan 25? Sebab jadi saya ada option untuk guna tayar-tayar lain lah. Kalau saya tak nak guna yang ni. Tayar lebih lebar katakan. Okay. So, 42. Okay, so saya buat sampai 30 sini. Okay. So okay, so sini pertama. Okay, 25. 20. Okay. So, idea dia nanti, tayar akan duduk kat sini. Kita akan buat robot 2 tayar. So, tayar tu ada kat belakang ni. Okay, lepas nanti design ni kita akan kemaskan lagi. Ni just nak dapatkan dia punya macam rangka kasar dia dulu. Okay. Untuk motor, kita akan guna micromotor. Okay, micromotor. Kenapa guna micromotor? Sebab dia bentuk 4 segi. Dia punya shape tu 4 segi. Bila 4 segi ni mudah kita nak buat design. Okay,
Mudahlah untuk kita belajar awal-awal ni. Tapi kalau dah mahir nanti boleh buat benda bentuk motor yang pelik-pelik lah, yang kompleks-kompleks macam bulat ke. Tapi ni motor, mikromotor ni paling simple sebab dia 4 segi. Okay. Dia punya size dia ialah 12 kali 10 macam tu. Okay, 12 kali 10. So, saya ambil tengah ni. Okay. So, ini nak buat 12 So, saya ambil sini 6. 6. So, 6. Sini sama dengan 6. So, 12. Okay. Okay. So, saya dah dapat. Ini panjang ni 12. Okay. Maknanya motor tu boleh masuk kat celah ni. Okay. Kalau nak senang lagi, boleh juga buat macam ni. Okay. Kita buat terus. 12. Okay. Dia punya panjang dia 20 je. 20. Okay. 12, 20. Okay. Tinggi dia 10. Okay. Ni lebih kurang saiz mikromotor kita. Okay. Saiz mikromotor kita. Okay. Panjang sikit lagi. Okay. Saiz mikromotor. So nanti mikromotor ni kita letak dalam ni lah. Macam longkang. Kita akan buat macam longkang kat sini. Okay. So kita buat longkang. Okay. So mula-mula kita naikkan dulu. Okay. Tinggi mikromotor ni 12 lebar. Tinggi dia 10. So kita buat 9. Kenapa kita buat kurang sikit? Sebab nanti kita nak macam sepit dia kat tengah ni. Barulah motor tak bergerak. Nanti kita akan buat macam lock. Okay. Ini pun sama. Okay. Kita buat sambungkan je terus. Okay. Naikkan sini. So nanti motor tu boleh letak dekat tengah ni. Okay. So, okay. So kita boleh okay. Kita juga boleh buat ni satu macam tempat untuk okay. So ni motor. Okay. So kita boleh bayangkan dia kalau ada tayar kat sini lah. Kita boleh buat tayar. Kita klik tengah dia dulu. Terus 1, 2, 16, enter. Okay, ni kita buat dummy dulu lah. Jadi kita senang nak agak design macam ni. Okay. So ini motor lepas dah sambung tayar. Okay, kita nak letak ni kat dalam ni. So, sebelum kita letak, kita kena group dengan dia. Kenapa kita groupkan yang ni? Supaya kita tak nak dia bercantum dengan benda yang kita tengah buat. Kita tak nak dia bercantum. Sebab ni objek yang lain. Ini objek lain. Ni chassis dia. Ini motor dengan tayar. So, kita tak nak dia bercantum. Sebab ni yang ni kita nak 3D print. Okay. So, kita boleh select semua ni. Okay. Make group. Bila make group, dia akan jadi satu group lah macam ni. So, bila jadi satu group, kita boleh letak angkat dia. Okay. Letak kat sini. Okay. Lepas tu masukkan. Okay. Ini bukan macam ni lah. Okay. Dekat sini saya dah boleh nampak design saya ada masalah. Okay. Sebab apa? Satu ialah tayar ni dah terlanggar dengan chassis ni So kita bolehlah buat perubahan modification. So ni saya tambah 10 kat sini. Tarik dekat sini. So ini saya boleh buang. Bahagian sini. Teruskan tayar tu pun dah boleh letak situ kan. So sebelah sini pun jangan lupa 10. Talikkan ke sini. Itu pun saya suka sketch up sebab tak plan pun tadi main agak je kan, letak size tu kan. Okay. So dah dapat macam ni. Okay. So seterusnya. Okay. Kita boleh Ctrl C. Ctrl C copy Copy, Ctrl C. Saya tekan Ctrl C. So saya tekan Ctrl V, dia akan jadi macam ni. Dia akan buat copy. So saya boleh pusingkan dia. So buat tayar sebelah sini pula. So ini pun saya letak kat sini. Okay, adjustkan sikit. Okay, macam tu. Okay, so itulah robot kita dah taking shape taking shape, okay. Okay, so kita boleh tengok kan ni. Okay, ni bawah sikit.
Okay. Sekarang ni, robot kita ni tinggi tau. Kalau robot-robot battle ni selalunya dia rendah. Dia memang maknanya sama tinggi. Saya ni, dia sama tinggi, sama level dengan body depan ni. So cara dia ialah senang je. Kita ambil ni, turunkan dia. So sekarang ni dia dah sama level. Tapi tak boleh dah sama je, tak boleh gerak. Tayar tergantung pula kan. So kita naikkan sikit. 1 mm katakan. Macam tu. Okay. Okay. Apa ni? Okay, macam ni. Okay. Cumanya sekarang ni dah jadi tebal lah pula. Buat ni kan. So kita turunkan pula. Tadi dah tarik ke bawah ni turunkan. Turunkan. Jadikan 15, turunkan 10. Okay, dia masih tebal 5. So kita boleh check kan. 5 mm. Tengok dekat kanan bawah tu. 5 mm. Okay. Nampak? So okay. Ni menang kalah tak tahu lagi menang kalah tak tahu. Kita buat je dulu. Okay. So dah siap dia punya shape tu. So dekat sini nanti kita letak satu board. Okay, ni ada shape. So dah ada sikit. Okay. Nanti motor ni dia ada wire tau. Dia akan keluar wire. So untuk mudahkan wire tu pergi dekat board kita dekat depan ni, kita akan buat satu lubang kat sini. Okay, buat satu tempat untuk wire tu lalu. Okay, kalau tak ada pun boleh. Cumanya kalau ada, dia lagi profesional lah. Lagi profesional. Okay. So kita buat sama je kita buat permukaan. Okay, katakan sini 10-10. Okay, ni 10. Agak-agak je. SketchUp ni dia agak-agak je. Okay. Itulah kata sebab Carnival Step ni dia size dia besar. Jadi kita tak perlu terlalu serius tentang size lah. So ada lubang lah. Nanti wire tu boleh lalu di sini. Okay. Okay. Dah okay. Sekarang ni motor. Motor ni kita kena pegang tau. Kita kena ikat dia. Supaya dia tak keluar Okay. So kita kena buat macam lock dekat atas ni. Untuk lock kita akan pakai skru. Okay. So kita buat lubang skru dulu. Okay. Skru yang saya cadangkan pakai skru M3. Okay. Yang ni M4 sebab board tu memang dah pakai M4. So kita ikutlah M4. Tapi kalau untuk yang lain ni kita pakai M3. Okay. Kenapa kita pakai M3? Sebab M3 ni skru yang agak mudah kita nak jumpa dan dia punya panjang dia macam-macam ada. Panjang dia senang cari. Okay, M4 ni panjang dia tak banyak. Susah nak cari yang panjang yang kita nak kadang-kadang. Okay, so kita cari M3. Okay, mula-mula kita buat lubang skru. So, okay, saya biasanya ambil daripada tepi 5 mm lah macam ni. 5 mm untuk lubang satu skru, ni satu skru lagi. Okay, saya buat ni 1.5. Kalau M3 dia punya jari dia 1.5 macam ni. 1.5. Okay. Tutup. Okay. So, tolakkan ke bawah. Okay. So, kita ada lubang skru. Macam tu. Okay. Tapi saya suka buat lubang skru ni terus sampai ke bawah sini. Sebab apa? Buat saya kan, kadang-kadang skru yang saya nak pakai size tu tak ada. Saya terpaksa guna yang lebih panjang. Jadi bila saya tak buat sampai bawah ni nanti, saya terhadlah skru yang saya boleh guna. Bila sampai bawah ni, berapa panjang skru pun boleh lepas. Sebab dia akan sampai ke bawah ni. Dia boleh tolak sampai bawah ni. Sama juga kat sini. Saya buat lepas skru. Okay. 5. Okay, jangan tepi sangat lubang skru. Jangan tepi sangat. Agak-agak. 5. Okay, mungkin ada tanya kenapa saya buat 5. Saya dah biasa buat 5. Macam tu lah. Biasa kita dah terlalu sangat buat design kan. Kita boleh agak-agak lah. Dia punya tu nak letak dekat mana. Okay. So, kita ada lubang skru macam di sini. Okay. So, sebaiknya jangan buat 2 saja. Okay. Mana buat lebih lah. Okay. Kita juga, okay. Contoh, okay, macam ni. Okay. Sekarang kita nak buat lock dia. Kita nak buat lock dia. Okay. Cara nak buat lock dia ialah
kita copy ni, klik control, select ini, select 3 benda. Ada 3 benda ni kita select. Okey, pakai control, lepas tu control C, control V. Dia akan copy, letak tepi ni. Okey, lepas tu kita just cantumkan je. Cantumkan sini, cantumkan sini, cantumkan sini. Okey, macam tu. So kita dapat shape yang sama dengan yang ni, dan yang ni kita tinggikan sikit. Jadi tinggikan 3mm katakan. Okay, so kita dah dapat log. Okay, nak tengok log ni ngam tak ngam masuk, kita boleh select ni. Lepas tu kita boleh make group, supaya dia tak bercantum. Lepas tu kita boleh letak. So inilah log dia. Jadi kita screw. Jadi motor ni tak bergerak. Okay. Okay, tapi sebaiknya kita buat 2. Jangan buat satu benda ni. Jangan buat satu macam ni. Sebab kadang-kadang motor kita ni rosak. Tapi kalau bila kita buat design macam ni, kalau sebelah rosak, kita kena buka 4 skru. Maksudnya motor yang sebelah yang tak rosak tu kita terpaksa terbukakan juga. Okay. Jadi lebih baik kalau lock tu macam ni. Okay, kita explode dulu. Kalau kita dah group, kita nak pecah balik, kita explode. Okay. Kita pecahkan dia macam ni. Okay, macam ni. Jadi kita ada 2. Satu lock sebelah sini, satu lock sebelah kanan. Kiri dengan kanan. Okay. Tapi kalau kita pakai 2 ni pula, takut bila kita masuk skru, keluar, pasang, buka, lama-lama lubang ni loose tau. So lebih baik kalau kita ada lubang ekstra lah. Kita buat lagi lubang ekstra. Okay, contohnya kita tambah sini. Okay, sini 10. So, sini 10. So, okay. Lubang backup. Sebab bila benda-benda ni lama-lama je dia longgar kan. Walaupun ada cara untuk elak longgar dengan cara letak satu macam besi tau dalam tu. Okay, tapi selalunya saya buat lubang ekstra je lah. Okay. Jadi kalau satu lubang rosak, kita ada lubang ekstra yang kita boleh guna. Okay, macam ni kat bawah. Okay. Jadi dekat yang lock ni pun kena buat lah lubang tu. Kan kalau tak buat kan macam mana nak screw kan. Okay, ni pun buat. 10. Okay, macam tu. Okay, nanti boleh pasang kat atas ni. Kalau tak percaya boleh group. Sebab kita printing lama tau, jadi sebaik-baiknya sebelum kita print kita buatlah test dulu macam ni. Okay, okay, masuk lock ni. So kita control C, control V. Okay, so pusingkan dia, so kita dapat lock yang sebelah sini. Tak. Okay, dah. Dah boleh lah ni. Okay, robot dah siap ni. Letak board, sambung wire, dah boleh jalan. Okay, tapi tak adalah rupa macam robot battle kan. So, robot battle dia kena ada tajam-tajam kan. So, kita nak buat tajam-tajam dia sekarang. Okay. So, kita nak buat tepi ni. Dia punya dinding. Okay, so, dinding berapa tebal? Okay, saya suka buat 5 lah. Saya punya sepir banyak 5. Okay, so saya buat 5 macam ni. 5. Sini pun 5. Okay. So, terus naikkan. Okay, agak-agak lah 50 katakan tinggi. Okay, nak samakan dia pun ni. Dia pun 50 juga. Okay, cara nak samakan dia lah kita boleh ukur ataupun kita just langgarkan je. Bila kita langgarkan, automatik dia akan sama tinggi. Okay. So, kita boleh buat satu lagi kat sini.
5. Okay dah. Nah, kalau lah suka robot yang macam ni kan. Kalau suka bentuk macam ni boleh je buat macam ni. Tapi saya suka kalau buat yang tajam kan. So kita buat tajam. Okay. So ambil daripada sini ke sini. Ambil daripada sini ke sini. Lepas tu tolak. Tolak keluar. Tolak keluar. Okay. Nampak garang kan. Okay. Lepas tu yang ni pun kita sambung ni kan ke bawah. Supaya dia jadi macam tu. Lepas tu tolak yang ni. Okay. Dapat shape dia. Okay. So lepas tu kita just buat tutup depan ni je. Tutup depan ni. Tutup depan ni. So untuk letak tutup depan ni, kita kena lubang skru. So kita buat lubang skru. Okay. So kita buat banyak sikit lubang skru kat depan ni. So kita buat dia punya line dulu untuk kita sebagai reference kita untuk lubang skru. Okay. So ni 1.5. Okay. So sebab depan ni macam saya bayangkan dia akan jadi impact banyak kan. So kita akan buka tutup banyak kali sebab kita bisa nak access kita punya circuit. So saya buat 3 lubang lah sini. Okay, lubang satu, dua. Okay. Dah siap. Okay. Dan saya ni, kita ni punya malas kan. Kita nak buat lubang tu malas. Kita boleh Ctrl C, Ctrl V, kita letak kat sini. Tu ada lubang. Malas. Okay, kena buat Ctrl C, Ctrl V tu. Copy paste. Kita letak. Okay, dah lubang. Kita letakkan ke bawah. 10. Okay, dah. Lepas tu, kita just buat tutup depan ni. Okay. Tutup depan ni, sama macam yang kita buat lock tadi kan. Ambil ni, control dengan yang ni, select dua ni. Control C, Control V. So, dia ni kan. So, kita just cantumkan je lah. Okay. Lepas tu, kita tinggikan sikit 3 mm. Ni depan. Okay. So, saya boleh make group. Dan lepas tu, saya boleh cuba test dekat sini. Jadi, saya nampak lah robot saya nanti jadi macam mana. Dia kau macam gini. Okay. Dah siap kan ni? Kan? Lepas tu nak kasih lawa-lawa. Bolehlah buat benda-benda macam ni. Okay, nak kasih lawa sikit. Ni nampak plain kan? Bolehlah letak, katakan nak letak apa kita letak ni lah. Ni jam main lukis-lukis ni. Tak tahu apa jadi. Saya nak buat mata lah. So dia ada mata. So boleh lah nak buat apa-apa. Okay. Kat sini. Tak letak betul. Macam tu. So adalah mata. Nak letak
Okey, saya juga boleh edit lah. Lepas kita group kita boleh edit. Saya juga boleh letak tulisan sebenarnya. Kalau nak. Contoh kita punya apa, tapak kan. Tapak ni kita boleh letak tulisan. Contoh macam ni. Tools, 3D text. Okay. Lambat sikit. Okay. So saya buat 3HM macam tu. Okay. So saya boleh kat sini. Okay, lebarkan dia. Ni pakai ni boleh lebar scale. Ni scale. Macam ni. Macam ni. Okay. So. Okay. Okay. Lepas tu kita boleh explode dia. Lepas explode. Turunkan 5 mm. Okay. Boleh buat macam tu. Okay. Apa lagi nak tunjuk? Okay. Apa lagi nak tunjuk? Ada idea nak tunjuk apa? Ada apa-apa nak tanya? Assalamualaikum Doktor. Nak tanya, untuk filler berapa peratus yang sesuai untuk buat body? Kalau untuk sumo ataupun untuk soccer, berapa peratus yang sesuai? Saya biasa pakai 15 je. Sebab dia macam mana? Sebab bagi saya lah, 15 dah okey. 15 tu dah okey. 15-20 dah okey. Kalau buat tebal pun bagus juga sebenarnya. Tapi kadang-kadang macam overkill juga kalau buat tebal. Tapi kalau berat tu rasa boleh. Sebab kita 500 gram kan. 500 gram tu ada orang print penuh. Tapi bagi saya, kita cuba tengoklah area impact tu. Kat mana. Itu yang saya suka buat part by part. Jadi tak semua yang perlu saya print filler dia tinggi. Macam lock ni selalu saya buat tinggi. Sebab dia nak hold motor ni. Lagi satu sebenarnya, selain daripada filler tu, yang penting dalam masa printing tu, wall. Outer line tu. Wall tu yang sebelah luar tu, dia yang paling banyak terima impact. Sebab ni perkiraan 3D print 3D print yang benda sebelah luar tu, itu perimeter tu, itu yang terima impact. Filling ni yang terima daripada atas dengan bawah tau. Kalau macam lubang skru, pasal saya buat dia punya tu tinggi sebab dia akan ikat skru. So dia punya infill tu mungkin tinggi sikit. Tapi kalau yang impact depan, kiri, kanan ni, semua tu sebenarnya perimeter sebelah tepi. Standard perimeter 2. Boleh tinggikan dia 3 atau 4 lah. So dia lagi tebal sebelah tepi tu. Okay. Terima kasih banyak Doktor. Sama. Ini tak adalah kata garanti betul lah. Ini yang saya punya kaedah lah. Okay. So ada masa sikit lah. So satu lagi Okay. So design ni. Okay. Kalau tak nak buat macam ni, saya nak ubah sikit lah. Design ni katakan busana nampak tak hebat kan. So tak seperti macam ni. Okay, betul buang. Okay, boleh je kalau nak buat macam ni. Ada tulisan 25. Okay.
boleh je lah buat design macam ni. Kan? Satu kita satukan ni ke sini. Okay. Padam. Okay. Macam ni. Boleh juga. Lepas tu tinggikan lah. Boleh, macam-macam boleh buat. Okay. Okay. Saya nak cerita kenapa kita guna yang offline ni berbanding online. Okay. Kalau kita buat online, kita boleh lukis semua benda ni dalam satu projek. Tapi kita tak boleh export dia. Export ni sebab kita nak print kita tak boleh export dia satu-satu objek. Dia akan export the whole thing sebagai satu objek untuk print. So agak leceh lah sebab kita kena cut paste banyak-banyak, pecahkan ke setiap satu komponen satu objek. Kalau kita pakai offline ni, kita boleh select ni, kata saya nak print yang ni, saya boleh select dia, so saya boleh terus export STL. Kata saya nak print yang ni, saya nak print ni, penutup ni. So saya boleh print, saya boleh export ni. So dia akan export yang ni saja, penutup ni saja, log ni saja. Itu kenapa saya prefer pakai yang selain ni lah. Okay, selain tu dia boleh buat benda ni. Kita akan balik. Okay, dia boleh buat benda ni. Okay, kita boleh tukar kita punya style. Okay, so bolehlah buat macam design ni macam very technical views kan. Macam apa engineering punya views. Macam ni. Sebenarnya boleh tadi. Cuma kita tukar dia punya style je. Okay, ada macam-macam style. Okay, contohnya macam macam ni. Kan nampak macam betul-betul buat apa technical design punya. Okay, ni belakang. Kalau nak buat poster pun senang. Pusing. Okay, print screen. Ambil yang gambar daripada arah ni. Ambil gambar daripada sini. Ambil gambar daripada bawah. Semua boleh. Okay. Okay. Okay, ada soalan tak? Saya nak tengok. Okay, sekejap. Okay, satu tiga cat. Okay, ruler ataupun grid ada. Sekejap Okay. So, kita jawab pasal SketchUp dulu ruler ataupun grid ada. Okay, sekejap. Saya share balik. Okay. So, ruler ni kat sini. So, ni, tape measure. Okay, so contohnya saya kat sini kan. Apa ni? Nanti lagi. And point. Okay, tu dia keluar. Jadi pula ni ya. Bukan tape measure sebab pakai dimension. So kita boleh terus keluarkan kita punya ni. Okay, so macam ni kita pakai ni. Berapa tinggi, berapa ni semua kita boleh keluarkan.
apa ni yang kita gunalah. Tape measure kalau masa melukis tu basically kita guna yang sebelah kanan bawah tu. Masa saya melukis tadi, saya tengok sebelah kanan bawah tu. Dia akan saya beritahu saya punya panjang tu lah. Okay. Tinkercad Tinkercad saya jarang pakai, tapi saya mesti ajar lah kalau untuk murid-murid yang baru-baru nak belajar 3D design. Tinkercad ni ni personal lah. Sebab saya jarang pakai, jadi saya cakap dia susah lah sebab saya tak pakai. Okay, bagi saya dia susah sikit sebab bila kita nak buat nak buat dimension. Nak benda yang dimension kan, nak buat macam lubang skru tadi kan, nak ukur kedudukan tu. Sebab SketchUp ni saya suka sebab dia yang cut paste tu tau, function cut paste yang saya tunjuk tadi. Contoh saya tunjuk satu file yang saya buat design ni just untuk belajar malam ni. Ni saya sharekan satu file yang saya buat design. Okay. Ini yang saya punya design. Ni kalau yang saya share dekat Facebook tu yang ni lah. So itu pasal saya suka SketchUp sebab saya boleh humban semua benda kat satu page macam ni. So saya boleh susun macam ni. Saya boleh tengok macam mana the actual design last tu akan jadi macam mana. Saya nak buat kotak tadi, siapa yang tengok saya buat kotak. Saya jadi lukis buat kotak. So kalau boleh set kotak, saya boleh ambil saya punya ni, saya tengok muat tak dalam kotak. Macam tu letak kat sini. Muat dalam kotak. Okay, ni tutup dia, tutup kotak saya. So saya boleh letak tutup ni kat sini. So tutup ni boleh buka tutup. Ada lubang skru kat sini. Tengok lubang skru tu ngam tak masuk. Macam tu. Lepas tu sini depan ada satu lagi lubang skru untuk lock. So dia boleh tutup. Jadi yalah dia kalau macam Tinkercad tu dia bagi tempat lukis tu kecil tau. Saya tak boleh. Saya rimas kalau tempat tu kecil. So tu pasal saya suka Tinkercad. Suka SketchUp. Tu pasal kenapa saya tak boleh buat. Saya tak berapa suka pakai Fusion. Saya tak suka pakai Onshape sebab ruang tu kecil. Saya suka macam ni lah, yang macam ni. Yang tak terkongkong. Itu je lah sebenarnya. Dia personal preference je. Apa-apa 3D design pun sama dia punya cara dia tu. Mesti ada push-pull. Cuma nama dia mungkin lain. Mungkin dia pakai nama extrude. Tapi dia benda yang sama. Okay. Okay. Ada soalan lagi tak? Okay. Satu nak recap pasal link yang Cik Syuk bagi dekat Facebook tu. Saya dah try buka juga untuk download tapi tak dapat lah. Yang mana? Link untuk file download design 2017 dia keluar file lain. Bila download nama file tu pelik sikit. Dia ada dua link. Satu dekat dia akan buka website CNET punya website. Download dekat CNET punya website. Bila kita try download tu dia keluar file dot apa benda tapi macam tak boleh nak install lah. Ya, sebab saya biasa guna kat situ je. Tak apa, saya check balik. Apa-apa pun tengok dekat Facebook, saya akan check balik link tu. Takut okay, dah lama kan. Ada apa ni? Installer dia. Saya ada installer dia, nanti saya share dia lah. Okay, should check link tu terus ke installer tu boleh download dekat Google Drive ke macam mana ke? Boleh. Senanglah, lebih selamat. Sebab Okay, kadang-kadang website ni dia link ke virus ke apa kan. Jadi kalau yang tak biasa tu kadang-kadang klien perginya. Okay, boleh. Okay, tu yang pertama. Yang kedua apa lagi So link Facebook saya dah bagi kat dia orang. Okay, ada yang tanya berapa lama print body tu, tapi saya jawab lah, saya kata ikut jenis printer lah. Okay. Kita cuba buka lah tu lah sebab ada kat sini dah ada semua dah ada sini kan. Share. Okay, apa-apa pun dia ikut jenis printer. Kalau printer laju memang laju lah.
share Windows. Okay. Keluar tak? Okey, nampak tu dia punya plate untuk Creality punya plate. Okey, saya punya printer dekat rumah ni yang Ender 3v3. So contoh saya print. Okay, saya add satu file. Ini tapak. Okay. So, kalau tapak ni diprint menggunakan Ender 3v3 menggunakan filament Hyper PLA. Hyper PLA ni untuk print laju Okay, bila saya slice. Okay, bila saya slice dengan ketinggian 0.2 mm setiap satu layer. Okay. Dia ambil masa 1 jam 5 minit. Laju. 1 jam 5 minit dapat siap tapak tu Okay. Dan kenapa saya buat sistem tapak macam ni? Sebab kalau saya tak nak potong, kalau saya nak buat guna laser pun boleh. Sebab dia memang rata. Dan saya punya design tu semua motor pun boleh tukar sebab dia ada pakai screw kan. So tukar mounting motor boleh pakai motor jenis lain. Boleh buat 2 tayar, boleh buat 4 tayar pun boleh. Board pun macam board boleh letak tengah ni. Lebih fleksibel kan. So itulah ikut printer sebenarnya. Susah nak kata berapa lama. Dulu semua orang pakai Ender 3 lama tu semua senang nak bagi time. Kan dah macam-macam printer, susah nak, dia punya darjat tu dah banyak lah, darjat tinggi dengan darjat rendah tu dah jauh sangat lah dia punya media. Okay. Tu Cikgu Rizwan Yusof tu kata nak buat kelas satu-satu. Maknanya bersemuka lah tu. Boleh je. Cikgu Rizwan duduk mana? UPM? Jauh. Nanti mungkin ada kelas dekat Makerspace lah kot. Kena pergi sana lah kot. Akan datang cuti-cuti sekolah ke. Siapa nak kena ke sana lah. Boleh. Okey, lain rasa tak ada lah. Lepas tu tak ada lagi soalan-soalan baru. So macam mana Cik Syuk, ada apa-apa lagi tak? Okay, tak ada apalah. Sebenarnya 3D design ni kena buat je. Buat lama-lama dia pandai lah. Mungkin tengok tadi senang kan. Macam ni senang kan. So sebab saya dah lama buat. Kalau mula buat tu memanglah slow sikit. Tapi kena cuba buat lah. Buat yang simple-simple dulu. Buat petak-petak dulu, kotak-kotak dulu pun okey. Nanti dah pandai baru buat lekuk-lekuk. Baru buat angle-angle. Okay. Tapi paling senang buat banyak-banyak shape. Bukan banyak shape, buat dalam part-parts lah. Sebab kalau satu part tak jadi, boleh buat part tu saja. Jadi tak perlulah buang semua design tu. Main banyak parts. Okay. Okay, kalau tak ada soalan lagi, jadi yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Cik Syukri, Syarah UTHM Paguh, UTHM Batu Pahat. Jadi terima kasih atas perkongsian malam ni, dan terima kasih juga kepada yang hadir sama. Alhamdulillah, last tadi saya tengok ada 80 lebih. Ramai juga tu. Jadi mudah-mudahan semua yang masuk tadi dapatlah manfaat. Rakaman ni akan share di Facebook Cik Syuk Nanti kalau nak tanya apa-apa, tanya kat situ. Nanti saya jawab. Okay. Nanti Cik Syuk akan sharekan link dekat Facebook Cik Syukri. Nanti try. Ada masalah boleh tanya kat situ. Maknanya tengok recording, cuba buat. Ada masalah tanya. Okay? Tadi ada soalan dia tanya susun apa kat tips untuk susun di 3D printer. Okay. Susun dekat tengah. Itu je lah saya boleh beritahu. Susun dekat tengah. Okay. Kalau
kalau tak confident, jangan print banyak-banyak sekali, print satu-satu. Dia sekadar lain lah, sebab dulu printer slow, kita susun banyak-banyak, kita print sekali sebab kita nak tinggalkan dia. Pasal satu hari print kan. Tapi sekarang printer dah laju, kita boleh print satu-satu. Okey, macam saya ada buah chest tu, mana lebih baik? Print satu-satu atau saya print sekali satu set? Dia sebenarnya tengok lah kalau kita selalunya printer sekarang ni, kita boleh print semua sekali sebab dia macam sangat reliable lah sekarang printer yang baru-baru ni. Kita boleh print semua sekali. Pun kita boleh tinggal je. Printer yang baru ni pun ada kamera, boleh tengok daripada jauh semua. Okey, rasa malam ni sampai situ dulu. Kita pun dah lebih 12 minit lah. Dah 10-12. Okey. Mudah-mudahan ilmu yang dapat malam ni bermanfaat. Nanti boleh kongsi-kongsi. Saya dah buatkan sijil juga tu. Insert je lah. Jadi, terima kasih cikgu. Orang tu. Isi nanti tu insert akan masuk ke email masing-masing lah. Okey, sekali lagi terima kasih banyak. Kalau ada sikit-sikit kelemahan daripada pihak kami, kami minta maaf. Mudah-mudahan semua dapat manfaat. Jadi kita akhiri malam ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Okay, kalau perlu sambungan apa nama? Edisi kedua, boleh lah kita tengok. Yang kedua tu mungkin kita buat yang pelik-pelik sikit lah, design pelik-pelik sikit. Boleh try dulu download, nanti try dulu buat. Jadi kalau dah try buat baru ada soalan. Kalau tak buat lagi tak ada soalan. Okay. Okay lah, sampai sini je. Okay, bye. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Doktor. Sama-sama. Thank you Doktor. Terima kasih cikgu. Sama-sama.